Air Zam-Zam merupakan salah satu sumber air paling ikonik di dunia Islam. Terletak di tengah-tengah Masjidil Haram, Mekah. Meskipun berada di kawasan padang pasir yang panas, kering dan kekurangan hujan, telaga ini terus menghasilkan air tanpa henti sejak ribuan tahun. Persoalan yang sering ditanya ialah, bagaimana air Zam-Zam tidak pernah kering? Jawapan kepada soalan ini memerlukan pemerhatian saintifik dan geologi yang mendalam. Ia berkait rapat dengan topografi Mekah, sistem akuifer kompleks yang menyimpan air bawah tanah purba, kadar penggunaan yang terkawal dan peranan teknologi moden dalam pemantauan sumber air ini. Astrolab membawa anda air Zam-Zam. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, air Zam-Zam terletak dalam kawasan Wadi Ibrahim, iaitu lembah yang menerima aliran air hujan dari kawasan sekelilingnya. Meskipun purata hujan tahunan di Mekah hanya sekitar 110 mm, lembah ini memainkan peranan penting dalam mengumpulkan dan menyerap setiap titisan hujan yang turun. Kawasan Wadi Ibrahim mempunyai luas sekitar 46 hingga 60 km persegi dan terletak pada kedudukan yang membolehkan ia menjadi kolam takungan semula jadi untuk air hujan dan limpahan air dari kawasan pergunungan sekitarnya. Air hujan yang turun secara sporadik tetapi lebat ini akan mengalir ke kawasan lebih rendah, lalu meresap ke dalam tanah dan masuk ke dalam sistem akuifer bawah tanah. Topografi berbukit dan jenis batuan di sekeliling wadi ini mempercepatkan proses peresapan. Sumber air Zam-Zam berasal daripada dua lapisan akuifer utama. Yang pertama, akuifer alluvium cetek yang berada pada kedalaman kira-kira 13 hingga 15 meter. Ia terdiri daripada pasir, batu kelikir dan kerikil yang mudah menyerap air. Akuifer dalam batuan granit mempunyai retakan-retakan semula jadi. Batuan ini mampu menyimpan air bawah tanah purba. Kedua-dua sistem ini membentuk sistem hidrologi ganda yang saling menyokong. Apabila air dari hujan dan limpahan banjir kilat meresap melalui alluvium, ia akan terus mengalir ke dalam retakan batuan granit dan disimpan di situ. Air yang disimpan dalam retakan batuan ini boleh bertahan selama ribuan tahun. Walaupun kawasan Mekah menerima purata hanya 110 mm hujan setahun, sistem akuifer Wadi Ibrahim yang menampung telaga Zam-Zam bukanlah hanya bergantung pada air hujan semasa. Sebaliknya, ia menyimpan air bawah tanah purba atau fossil groundwater. Air yang telah berada di dalam tanah sejak ribuan tahun dahulu, hasil daripada iklim lebih lembap pada zaman lampau, misalnya semasa Holosin awal 6,000 hingga 10,000 tahun lalu. Menurut kajian oleh Saudi Geological Survey, jumlah anggaran simpanan air bawah tanah di kawasan Wadi Ibrahim dan sekitarnya boleh mencecah 400 hingga 500 bilion liter. Ini merupakan jumlah yang sangat besar jika dibandingkan dengan kadar penggunaan tahunan air Zam-Zam. Jumlah air yang dipam dan digunakan setahun dianggarkan sekitar 500,000 meter padu, bersamaan dengan 500 juta liter atau sekitar 0.1% sahaja daripada jumlah keseluruhan simpanan. Ini bermakna walaupun penggunaan berterusan berlaku, sumber air ini hampir tidak terusik secara signifikan. Ini bermakna jika ia dipam secara berterusan walaupun setiap hari, berkemungkinan air Zam-Zam dapat digunakan untuk ribuan tahun akan datang. Salah satu faktor utama yang menjadikan telaga Zam-Zam tidak pernah kering ialah sumber airnya yang sebahagian besar terdiri daripada air purba. Air ini telah berada dalam lapisan bawah tanah sejak ribuan tahun lalu dan pergerakannya sangat perlahan. Di samping itu, sistem recharge semula berlaku apabila hujan turun. Air hujan yang sedikit tetapi deras ketika musim tertentu akan menyerap melalui batuan dan masuk semula ke dalam sistem akuifer. Walaupun hujan tidak turun setiap minggu atau bulan, cukup sekadar beberapa kali setahun untuk menambah bekalan sedikit demi sedikit. Kestabilan ini dibantu oleh keupayaan batuan granit untuk menyimpan air dalam jangka masa yang sangat panjang. Batuan jenis ini juga memperlahankan pergerakan air, menjadikannya tidak mudah mengalir keluar dan mengelakkan pembaziran semula jadi.
Struktur geologi kawasan Mekah termasuk Wadi Ibrahim sangat unik. Ia terdiri daripada batuan granit keras yang mempunyai banyak retakan semula jadi akibat tekanan tektonik dan proses geologi ribuan tahun. Retakan-retakan ini bertindak sebagai rangkaian saluran semula jadi yang menghubungkan lapisan air bawah tanah, tetapi boleh disalurkan secara mendata dan menegak melalui retakan-retakan batu, memastikan penyebaran air yang efisien dalam sistem akuifer. Ini juga menjelaskan bagaimana telaga kecil boleh menghasilkan air dalam kuantiti besar sepanjang masa. Kajian kimia menunjukkan bahawa air Zam-Zam mempunyai kandungan mineral yang stabil seperti natrium, magnesium, kalsium dan bikarbonat. Kandungan mineral ini adalah hasil interaksi antara air dan batuan granit selama bertahun-tahun. Kestabilan kimia air ini membolehkan ia disimpan dalam tempoh yang lama tanpa rosak atau berubah rasa. Malah, ia dianggap sebagai air mineral semula jadi kerana kandungan zat galian yang bermanfaat. Kerajaan Arab Saudi telah melaksanakan pelbagai inisiatif teknologi untuk memastikan kelestarian telaga Zam-Zam. Sensor pemantauan automatik dipasang untuk merekod paras air setiap masa. Zam-Zam Studies and Research Center menjalankan pemantauan saintifik dan geologi. Pam automatik digunakan bagi mengawal kadar pengembaman agar tidak melebihi had semula jadi. Sistem rawatan dan pengagihan moden dibina di Kudai untuk memastikan air digunakan atau diagihkan secara bersih dan efisien. Data daripada pemantauan harian menunjukkan bahawa paras air Zam-Zam kekal sekitar 13.5 meter dari permukaan tanah sejak sekian lama tanpa penurunan ketara. Faktor terakhir yang menyumbang kepada kestabilan air Zam-Zam ialah kesedaran penggunaan yang terkawal. Walaupun berjuta-juta jemaah mengunjungi Mekah setiap tahun, jumlah air yang diambil masih dalam lingkungan boleh dikekalkan. Tiada aktiviti pertanian intensif atau industri berat di kawasan sekitar yang boleh menjejaskan kualiti malah kuantiti air bawah tanah. Ini memastikan kawasan telaga bebas daripada pencemaran dan gangguan luaran. Air Zam-Zam tidak pernah kering kerana ia berpunca daripada sistem akuifer yang besar, dalam dan stabil yang terdiri daripada lapisan batuan retak dan pasir aluvium. Simpanan airnya sangat besar melebihi 400 bilion liter dan kadar penggunaannya jauh lebih rendah daripada kadar yang boleh diganti secara semula jadi. Dengan bantuan teknologi moden, pemantauan rapi dan struktur geologi yang sesuai, telaga Zam-Zam terus menghasilkan air berkualiti tinggi tanpa gangguan. Walaupun berada di kawasan kering dan menerima hujan yang sedikit, sistem alam sekitar Wadi Ibrahim membuktikan bahawa dengan keseimbangan antara alam dan manusia, sumber air boleh kekal lestari selama ribuan tahun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah aturan Allah dari segi sains dan ia sangat mudah baginya. Berikan pendapat anda, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.